Okay guys, dengan aku kali ni ada barang daripada Anchor. Okay, yang ni aku beli diorang punya speaker. Alright, speaker ni harga dia murah daripada JBL. Yang sebelum ni aku dah pakai JBL. JBL kalau speaker yang tahan lasak macam ni, yang boleh kena air semua tu, harga dia 100 lebih ke atas. Yang ni Anchor punya harga dia bawah 100. So aku beli satu. Macam biasa kita akan unbox lah. Lepas tu kita tengok dia punya speaker macam mana. Okay, so aku beli Anchor Soundcore Select 4 Go. Okay, yang ni speaker memang tahan lasak lah. Dia boleh rendam air semua kan. So kalau kita yang suka buat aktiviti outdoor, memang sesuai lah untuk beli speaker ni. Beli speaker yang macam ni. Okay, jom kita buka dia punya bubble wrap. Okay guys, ni dia kotak dia. Okay, nice. Kotak dia nice, macam lebih kurang JBL jugalah. Ni kotak. So nice. So dekat depan ni ada nampak lah speaker dia macam mana kan. So Soundcore Select 4 Go. Okay, dia bateri dia tahan 20 jam. Okay, lepas tu dia IP67. Okay, dia boleh kena air. Okay, dia speaker ni kita boleh customize dia punya EQ. Okay, nak customize dia punya EQ, kita kena download dia punya apps lah. Dia ada apps dia lah. Alright, so dekat tepi ni, okay, what's in the box, dia ada speaker dan ada kabel USB A to Type C macam biasa. Dan sini ada serial number semua lah. Okay, let's go guys, kita buka dia punya kotak. Okay, dekat sini dia ada manual. Okay, macam biasa ada quick start guide. Ada manual lah. Macam biasa dia ada manual. Lepas tu dia ada kabel kat dalam ni. Dia ada kabel USB A Type C. Okay, untuk kita charge kita punya speaker. Okay, ni speaker dia. Alright, ni. So aku actually speaker ni banyak colour tau. Okay, banyak colour. So yang ni aku pilih colour hitam. Untuk colour korang boleh tengok dekat dia punya mall, dekat dia punya kedai. Ni dia Soundcore Select 4 Go by Anchor. Yang paling best sekali dia ni waterproof lah. Lepas tu kalau aku tengok review dekat TikTok, ramai kata sound dia best. So let's go, kita try dengar dia punya muzik sedap. Tapi sebelum tu kau tengok dia punya ni speaker. Okay, yang ni ada dia punya logo lah, logo Anchor. Okay, yang ni ada tali. Yang ni kita boleh sangkut kat bag ke kan. Okay, lepas tu kat bawah dia ni ada macam kaki lah, grip bergetah. So kalau kita letak macam ni, dia grip. Okay, lepas tu kat bawah ni tak ada apa. Lepas tu kat atas ni, dekat tepi ni ada tempat kita charge. Buka ni. Ni ada apa? Ada port lah. Ada USB port. Okay, untuk kita charge kita punya speaker. Okay, lepas tu kat atas ni, kat tepi ni dia ada button lah. Yang ni button on off, ni Bluetooth, yang ni slowkan volume, yang ni kuatkan volume. So kalau nak on, tekan sekali je kan. Tekan sekali dia bunyi macam tu. So Bluetooth ni kita boleh pair dengan phone ataupun PC. Kita try pair dengan PC sekejap. Sekarang dia dah connected. Okay, so kita boleh try play lagu. Ini aku pair dengan laptop. Kita cari lagu yang non copyright. Okay, non copyright music. Kena ni pula. Okay. Okay, next lagu. Oh, ni pause kan? Ni pause and play. Sorry. Yang ni button pause and play. Bukan next. Nice. Sedap. Base dia pun sedap. So kalau korang nak sedap lagi,
Kalau korang nak custom dia punya EQ, korang boleh download dia punya apps. Sekejap kita try tengok dia punya apps tu. Okay, ni gang, Soundcore. Okay, aku tengah download. Tunggu kejap. So kita open Soundcore. Okay, kita masukkan detail dulu. Okay, untuk mula-mula kita kena verify dulu lah. Verify dia punya ni dengan apa? Dengan apps. Okay, kita masukkan verification code. Okay, kita login. Alright, barulah dia keluar macam ni, geng. Okay, add device. Okay, kita masuk balik. Ni. So, kita dah masuk, kita add device kan dekat kita punya ni. Dia keluar lah ni, select Fogo ni. Okay, kita select. Dan ni dia keluar macam ni lah. So, kat sini kita boleh adjust volume dia kat sini. Okay, lepas tu pause and play pun kat sini. Lepas tu ni dia EQ dia. EQ dia kita boleh custom kat sini. Okay, sama ada kita nak custom kan, macam mana. Ikut kita punya ni lah. Okay, ataupun kita guna je dia punya preset ni. Preset lagi senang kan. Treble boost, bass boost. Okay, so aku ambil yang ni. Okay, kita try play lagu. Okay, ni dia. Kuat. Padu gang dia punya bass. Okay, kejap aku nak pergi ambil air. Kita masukkan speaker ni dalam air. Okay guys, aku dah ambil air. Okay, kita akan masukkan speaker dalam air. Tapi bass dia padu gang, padu. Okay, tapi pastikan korang sebelum masuk tu korang tutup rapat tau tepi ni yang bagi dia masuk. Ya je lagi. Nice. Padu geng. Okay, so siapa yang suka aktiviti outdoor dan suka dengar lagu juga kan, suka hiking ke camping ke, okay, kau nak dengar lagu, korang memang sesuai untuk dapatkan speaker ni. Okay, speaker ni bunyi dia padu. Lepas tu dia kalis air, dia tahan lasak. So kalau korang kena hujan pun tak ada masalah. Okay, dia tetap on. Bateri dia tahan lama, tahan dalam 20 jam. Anchor claim 20 jam kan. Lepas tu ada kalau masuk air, ada review cakap dia kata 30 minit dia rendam air masih steady lagi untuk speaker ni. Memang padu. Okay, bagi aku untuk dia punya sound memang best. Macam JBL yang aku pernah pakai sebelum ni, yang tu aku beli 100 lebih. 100 lebih. Yang ni bawah 100 je kau boleh dapat dah. Kualiti yang hampir sama dengan JBL. Okay, so macam biasa kalau korang nak beli speaker ni, aku akan drop link kedai dekat description. Okay guys, itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.